Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alisha Lamia. Nama saya Nur Ana Maisarah binti Nasri. Nama saya Muhammad Hazim. Kami dari kelas C2. Isu gangguan mental dalam kalangan masyarakat semakin mendapat perhatian, terutama pada masa kini. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai individu yang mengalami tekanan hidup, tekanan kerja dan kemurungan boleh menjejaskan kesejahteraan mental mereka. Sekarang ini saya akan teruskan podcast saya kepada saudari Alisha. Terima kasih saudari Aya atas hujah yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, gangguan mental boleh terjadi kepada sesiapa sahaja tanpa mengenal usia, jantina ataupun latar belakang. Menurut statistik, terdapat 1 juta penduduk Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas telah mengalami masalah kemurungan. Bilangan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga mencapai 2 kali ganda, iaitu pada tahun 2019 sehingga ke tahun 2023. Oleh itu, pada setiap 10 Oktober, Hari Kesihatan Mental Sedunia telah diadakan bagi meningkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang kesihatan mental. Berdasarkan fakta yang telah dihujah oleh Alia dan juga Alisha, kami akan membincangkan 3 aspek utama, iaitu punca, kesan dan juga langkah bagi menangani kesihatan mental pada masyarakat pada masa kini. Okey, kamu semua tahu tak mengenai isu gangguan mental? Punca utama dia ialah bermula daripada rumah. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting kepada anak-anak. Anak-anak juga boleh terpengaruh dengan penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial juga boleh mengakibatkan isu gangguan mental dan kemurungan. Betul Alia, pengaruh media sosial juga merupakan punca utama kesihatan mental semakin meningkat. Kamu semua tahu tak ada kes yang baru-baru ni yang terjadi? Tahulah. Ada seorang pelajar lelaki yang berusia 14 tahun telah menikam seorang pelajar perempuan di sekolah mereka. Dia telah mempraktikkan pengaruh media sosial tu ke dalam dunia nyata. Oh, baru teringat. Selain itu, terdapat juga pengguna media sosial yang suka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Oleh itu boleh timbul masalah iri hati, rasa tak cukup, rasa tak sempurna. Oleh itu lama kelamaan dia boleh menjejaskan kesihatan mental mereka. Dengan pendapat Alia dan juga Alisha, pada pendapat saya pula, bukan itu saja masalah yang menyumbang kepada penurunan dan juga kesihatan mental. Selain itu, kurangnya sokongan sosial daripada ibu bapa dan juga rakan-rakan, ia akan menyumbang juga kepada masalah kesihatan mental ini. Hal ini kerana terdapat setengah individu yang suka untuk memendam perasaan dan juga masalah yang dihadapi oleh mereka. Bukan kerana mereka tidak mahu meluah, tetapi tiada sesiapa yang mahu ataupun ingin mendengar masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi apabila mereka memendam mereka punya masalah dan juga perasaan ini terlalu lama, itu yang akan menjerumus kepada mereka untuk mendapatkan penyakit kesihatan mental dan juga kemurungan. Kesimpulannya, punca gangguan mental bukan sahaja berlaku dari satu aspek, malah gabungan dari aspek lain, luaran atau dalaman yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi mereka. Seterusnya, gangguan mental juga mempunyai pelbagai kesan buruk terhadap individu ataupun masyarakat. Antara kesan utamanya ialah perubahan terhadap emosi ataupun tingkah laku. Dia yang mengalami gangguan mental, mereka mudah marah, mudah murung dan menarik diri daripada orang sekeliling. Apa yang dikatakan oleh Alisha, dalam jangka masa yang panjang, masalah ini akan menjejaskan produktiviti dan juga pelajaran seseorang. Contohnya, individu yang mengalami kesihatan mental ini, dia akan sering konten kelas, dia akan kehilangan fokus dan juga hasil kerjanya akan menurun. Akhir sekali prestasi hidup mereka akan terjejas dan akan menyebabkan mereka kehilangan kerja dan juga tidak mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dari sudut sosial,
Punca gangguan mental juga boleh menyebabkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan menjadi renggang. Apabila hubungan menjadi renggang dan komunikasi tidak berjalan dengan baik, ia menyebabkan menambahkan kesejahteraan emosi mereka. Selain itu, sekiranya gangguan mental tidak dirawat, ia boleh membawa kepada masalah kesihatan fizikal seperti insomnia, keletihan dan kurang selera makan. Dalam kes yang lebih serius, ada juga individu yang sampai ke tahap ada keinginan untuk meneruskan hidup. Ada juga yang sampai ingin membunuh diri. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengambil berat dan juga peka mengenai kesan-kesan ataupun faktor-faktor awal daripada kesihatan mental ini, supaya kita dapat menangani ia dengan lebih awal dan juga dapat dirawat. Antara langkah utama ialah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa gangguan mental bukan sesuatu yang memalukan. Hal ini dikatakan demikian kerana kita perlu ubah persepsi negatif masyarakat bagi mereka yang mendapatkan rawatan psikologi. Selain itu, penting juga untuk dapatkan bantuan daripada profesional seperti doktor, kaunselor ataupun psikologis. Sekarang juga terdapat saluran bantuan seperti BeFriends atau talian mental health headlines yang sedia membantu 24 jam. Selain itu, sokongan keluarga dan juga rakan memainkan peranan penting bagi menangani isu kesihatan mental ini. Hal ini kerana seseorang yang mengalami isu kesihatan mental ini, mereka tidak semestinya memerlukan nasihat yang panjang. Akan tetapi, cukup seseorang yang mampu untuk mendengar dan juga memahami masalah yang dihadapi oleh mereka. Empati dan juga keprihatinan yang kecil ini mampu memberikan impak yang besar kepada mereka. Dan pada masa yang sama, kita juga boleh mengamalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan, senaman, tidur yang cukup dan meluangkan masa untuk diri sendiri. Semua ini boleh menyebabkan emosi dan mental kita stabil. Kesimpulannya, gangguan mental merupakan isu kesihatan yang perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak. Ia bukan kelemahan diri, tetapi satu keadaan yang boleh dirawat melalui bantuan atau sokongan yang betul. Selain itu, masyarakat perlulah mempunyai sifat yang lebih terbuka, peka dan juga saling tolong-menolong antara satu sama lain. Jangan biarkan stigma ini mengganggu ataupun menjejaskan proses penyembuhan kesihatan mental. Semoga dengan kesedaran dan keprihatinan bersama, negara dapat melahirkan masyarakat yang sihat dari segi emosi, rohani dan sosial. Sekian, terima kasih. Asti, matilah balik. Matilah balik. Aisyah, awak kenapa? Azim tu selalu bully saya. Jahatnya dia. Kita kena pergi jumpa dengan kaunselor ni. Jom saya bawa awak. Cikgu, ni saya bawa Alisha ni. Dia ada masalah. Kenapa Alisha? Mesti dia dekat cikgu ya? Kenapa ni Alisha? Cerita dekat cikgu. Azim tu cikgu selalu bully saya. Dia boleh awak apa? Sama macam ni. Hari tu dia ada tarik buku saya rampas-rampas. Lepas tu ada dah dia ejek-ejek nama saya. Itu. Awak rasa macam mana? Saya rasa macam tak nak pergi sekolah dah. Macam tu. Awak kena beritahu dengan ayah awak tau. Pasal awak dah beritahu belum? Belum. Pada nasihat cikgu, awak perlu beritahu ibu dan ayah awak. Kalau ibu dan ayah awak tak ambil berat, awak perlu beritahu pihak sekolah ya. Pada cikgu. Boleh nenek. Sengaja. Ya cikgu. Saya dengar awak ni murid kan? Jika kenapa awak boleh? Saya pun tak boleh. Tak boleh. Itu bukan gurauan. Oh ya? Awak lepas ni jangan boleh tak?